Erti kemerdekaan secara umumnya merujuk kepada kebebasan daripada penjajahan baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Ia juga bermaksud hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dalam konteks ini, kemerdekaan juga membawa makna kebebasan untuk mengekalkan dan mengembangkan budaya, tradisi dan identiti negara. Sebanyak 15 negara yang merdeka di dalam bulan September. Uzbekistan, 1 September 1991. Vietnam, 2 September 1945. Brazil, 7 September 1822. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua dan El Salvador, 15 September 1821. Papua New Guinea, 16 September 1975. Mexico, 16 September 1810. Chile, 18 September 1810. Malta, 21 September 1964. Armenia, 21 September 1991. Bulgaria, 22 September 1908. Dan Aljazair, 25 September 1962.